Now or Never, episod 1. Salam sejahtera, nama saya Syamni Manoharan Pillai dan di episod Now and Never ini kita akan berbincang berkenaan isu-isu politik semasa di Malaysia. Jadi bersama saya hari ini kita ada dua tetamu, iaitu Cikgu Seger dan juga Encik Raj. Mereka berdua berpengalaman lebih daripada 20 tahun di Malaysia dan di dalam politik ini. Salam sejahtera Cikgu dan Encik Raj. Salam. Okey. Jadi terima kasih kerana sudi menghadirkan diri untuk episod Now and Forever. Jadi Cikgu dan Encik Raj, saya bagi pihak rakyat ingin bertanya soalan. Right? So, kamu dah sedia dah? Boleh? Okey. Alright, Cikgu, Encik Raj. Apakah pandangan anda tentang pertemuan antara Profesor Ramasamy dan Tun Dr. Mahathir baru-baru ini? Adakah anda rasa ia akan membawa perubahan yang bermakna untuk masyarakat India di Malaysia? Okay, kedua-dua mereka adalah tokoh politik yang banyak pengalaman. So, Cikgu? Okay, sebenarnya apa yang saya pun setuju dengan Saudara Raj. Mereka berdua ni memanglah tokoh yang memang dihormati oleh seluruh rakyat Malaysia, dan Tun Mahathir merupakan Perdana Menteri yang paling lama dalam sejarah Malaysia, 22 tahun. Kemudian dia datang balik 22 bulan semasa Pakatan Harapan memerintah, 22 bulan. Dan pertemuan ini adalah yang mungkin banyak persoalan, banyak yang rakyat komen, khususnya masyarakat India yang tidak selesa dengan Tun Mahathir. Okey, tapi kita perlu melihat dari sudut politik. So kita sekarang ni ada kerajaan Madani, di mana Madani yang mana anggotanya adalah Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Dan di sebelah pembangkang pula Perikatan Nasional. Dan juga ada beberapa yang boleh dikatakan sebagai third force. So jadi Tun Mahathir ini cuba sesuatu supaya untuk melawan Pakatan Madani ini. Jadi selama ini masyarakat India bagaikan tidak ada pemimpin yang boleh menyuarakan pandangan mereka. Jadi apabila Profesor P. Ramasamy keluar daripada DAP dan membentuk satu parti politik yang sampai sekarang belum lagi berdaftar, tapi memang di-recognize, is a well-known political figure, respected by all races, especially the Indian. So bila dia berjumpa dengan Tun Mahathir, memanglah timbul, tetapi ada hikmah sebaliknya di mana mereka bincangkan tentang apakah masalah yang dihadapi, dan saya rasa Tun Mahathir memahami sebab beliau pernah jadi Perdana Menteri dan pernah cuba membantu semasa beliau menjadi Perdana Menteri. Tetapi yang pertemuan ini sebenarnya memanglah saya pun terkejut, tetapi saya sebenarnya bagi kita nak bentuk satu pembangkang yang kuat, satu di mana satu pasukan, satu coalition yang boleh betul-betul boleh beri satu tentangan hebat dalam PRU ke-16. Saya rasa kita perlukan Tun Mahathir dan juga Profesor P. Ramasamy bersama dengan Perikatan Nasional. Inilah satu gabungan yang kita mimpi-mimpikan. Saya harap ia akan terjadi, dan saya rasa dalam politik apa-apa boleh berlaku. Di mana saya ramai yang cuba fahamilah politik, di mana Pakatan Harapan khususnya DAP dan Barisan Nasional UMNO ini sebenarnya dua-dua ni lah memang tidak boleh bersama. Tetapi selepas PRU selepas PRU 15, mereka boleh duduk semeja dalam satu dalam kabinet. Ya, dulu bertentangan kuat. Mereka boleh berkempen sekarang ini. Jadi saya rasa kenapa mereka boleh buat dan Tun Mahathir dan Profesor P. Ramasamy tak boleh. Saya rasa dalam politik apa-apa boleh berlaku. Jadi saya harap masyarakat India khususnya perlu memahami situasi politik
dalam bahasa Tamil ada, tidak ada musuh yang tetap, tidak ada musuh kawan yang tetap. Okey, dalam politik apa juga akan berlaku. Yang paling penting sekali masyarakat India, mereka perlu memahami satu kerajaan yang boleh membantu mereka. Bukannya Pakatan Harapan, bukannya Barisan Nasional, bukannya Madani. Itu saja. Alright. Terima kasih Cikgu Sega dan Encik Raj. Dengan ini kita akan berjumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih.